Bang Fiz, tahniah sebab dah jadi seorang bapa. Terima kasih. Okey. So, boleh tak ceritakan sikit pengalaman sebagai seorang bapa? Seronok, happy, teruja tu semua ada lah. Bersyukur dengan apa yang dikurniakan oleh Allah SWT. Jadi saya teruskan kerjaya saya, teruskan kehidupan saya dengan 3 orang sekarang ni. Dan seorang anak angkat saya yang menjaga. Berempat, jadi kami teruskan kehidupan apa yang jalan sekarang ni sampailah ke jannah nanti. Baru-baru ni Fiz ada buat majlis akikah. Tapi nampak gaya ni macam ada orang pula yang sibuk, yang tak suka dengan cara Fiz membuat majlis akikah. Mungkin Fiz ada explanation sikit. Kalau nak ceritakan pasal kita punya title apa yang keluar, bazir lah, apalah, itu semua duit yang datang daripada aku. So, aku nak buat mewah ke, aku nak buat sederhana ke, benda tu tak jadi masalah. Tapi mana-mana yang ada blogger-blogger itu semua title korang main title tu. Kalau boleh janganlah menjatuhkan artis martabat, sebab benda-benda macam ni akan menjadikan marah, menjadikan gaduh. Apa yang saya buat semua ni yang termampu pada saya, duit saya, suka hati saya lah. Senang cerita. Kalau korang cakap pasal membazir, rasanya dunia hiburan sekarang ni tak payah buat anugerah. Anugerah tu, anugerah ni, anugerah tu, anugerah ni, sebab membazir. Betul tak? Dia orang buat sebab, bersebab. Bila kita buat benda yang bersebab, ada kebaikan dan ada keburukan. So kalau kebaikan tak salah. Dunia sini pelbagai. Jadi sebab nampak kemeriahan ataupun meriah, dapat mewah ke apa, sebab saya artis. Bila saya dulu dalam di kursi artis, press akan cover, shot akan cover. Bila orang nampak benda tu, nampak daripada sini, kamera work, kamera apa, nampak di Instagram nampak macam mewah, itu adalah daripada shot-shot yang nampak tu mewah sebenarnya. Sebenarnya tak mewah pun, murah je buat tu. Janji nama itu kena betul. Itu je. Okey, terima kasih banyak bang.